Rasa macam stres aku. Maksudnya dalam beberapa minggu ni ke atau dalam semalam juga ataupun berapa minggu juga Puan rasa Tak boleh tidur. Seminggu 2 ni. Seminggu 2 lah. So anak macam the school refusal. Okay. So malam saya sekarang kuat mimpi. Saya kuat mimpi yang dia tak pergi sekolah, pujuk dia. Macam tengah-tengah happy dia nak pergi sekolah, mimpi ni selalu mimpi yang sama. Mimpi dia macam happy-happy nak pergi sekolah, tiba-tiba dia menangis kat depan pintu. Mimpi dia tak buat kerja sekolah, mimpi dia kena bullying orang. Ni benda-benda yang Puan mimpi ni memang benda-benda yang pernah terjadi ke? Benda yang selalu terjadi. Actually mimpi ni dah lama saya dapat masa dekat tadika dulu. Pernah kena. Setiap kali dia tak nak pergi sekolah. Dulu dia boleh mengamuk, sekarang ni muka dia kesian sangat. Tapi kita macam tak sampai hati, tapi saya pujuklah dia. Bagi kata-kata semangat. Lah saya yang tak semangat. Tapi lepas tu dia Puan berjaya tak buat dia pergi sekolah? Berjaya, tapi dekat depan pintu dia menangis. Nak kena cium dia, ada cara lah. Cara dia tu lah, cara autistik dia tu lah. Dia ada rutin dia tu lah, baru dia okey nak pergi sekolah. Saya nak confirmkan balik lah, in case saya lupa kan, yang anak Puan ASD tahap ke berapa Level 1 lah, mild lah. Dia problem kat social science. ADHD moderate lah. ADHD moderate, ASD mild. So sekarang ni lah, sekarang tengah tunggu appointment occupational therapist tu ke yang Puan cakap? Semalam tapi saya cancel sebab tiba-tiba ada hal fotografi sekolah. Dia orang tunda tarikh tu. Lepas tu saya message lah yang Puan tu. Saya tunggulah dia punya feedback, dia tak bagi pun dia. Itu yang saya cakap tadi sebab tu. Itu yang masih tertanya-tanya otak kan. Saya itu je. Jadi mungkin mengharapkan untuk dapat confirmation on that kan. Selain daripada masalah tidur, sekarang tadi Puan cakap tak ada selera rasa makan. Tak ada selera makan juga. Otak saya overthink dan otak saya blank. Otak saya ada space untuk overthink, tapi untuk benda lain tak ada. Dia akan blank. Dan saya rasa selesa overthink, overplan. Tengah masak tu macam seronok dapat overthink pasal anak ni kan, seronok risau. Dia macam seronok merisau tu. Tak tahu kenapa. Rasa macam risau bila kita fikirkan planning untuk masa depan dengan banyak tu, macam a comfort thing tu juga. Comfort, effort. Itulah effort saya dalam tu tengah-tengah masak, saya fikir anak kan. Effort. Tapi walaupun tapi tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat, tak boleh nak start buat apa-apa. Ada banyak halangan. Halangan maksudnya? Macam ABC tu lah. Orang kata apa, B tu lah kan. Macam tak boleh nak buat, tak boleh nak perfect kan. Tak boleh nak, orang kata contoh nak suruh dia belajar kan. Okay, mak janji akan ajar, tapi tak ajar pun dia sebab tak tahulah kenapa macam tak boleh nak start ajar. Maybe ada rasa macam takut lose temper. Lepas tu takut dia tak fokus, kita macam tak boleh nak sabar. Saya macam preventative sikit. Saya tak nak kata pelik-pelik ke apa benda ke, marah-marah ke. Kadang-kadang saya snap kan. Taklah snap teruk, tapi saya tahu dia tu sangat sensitif. Saya tak sanggup nak lukakan hati dia. Macam tu lah. Dia termenung. Lebih kepada macam niat untuk buat tu dah macam-macam dah fikir, tapi bila fikirkan akan something bad probably will happen, akan jadi macam mungkin saya better tak buat lah. Kalau buat akan fail. Maknanya betul, confirm saya fail kan. Kalau fail lah. Saya tak nak nampak macam fail, tak nak rasa fail. Lepas tu macam mana cakap, kesian lah kat dia. Tapi saya tak boleh macam nak ajar dia ikhrak ke apa ke. Dulu boleh, saya memang pernah satu tahap saya jadi perfectionist sangat. Lepas tu tiba-tiba saya burn out, tak boleh buat dah. I see. Tak tahu kenapa, apa yang trigger. Maybe burn out tu lah. Lepas tu hubungan dengan suami, kadang macam bila dah dengan anak okey, tiba-tiba ada hubungan dengan suami ada masalah, dengan mak ke, mertua ke. Jadi dia macam dia membuatkan saya tak efisien yang job lagi satu. Bila banyak benda berlaku pada waktu yang sama lah. Jadi satu tu bila kita buat something tu jadi macam tak macam yang kita nak. Macam bila saya nak fokus kat dia, saya nak kena fokus solat dan ganti solat, mengaji. Saya cuba buat semua tu. Lepas tu tiba-tiba akan hilang kat situ lah, tak fokus dah. Saya macam banyak sangat benda nak kena buat.
macam hidup saya ni benda banyak betul nak kena fokus. Tapi ni fokus tu dalam otak saya. Saya planning dalam otak saya macam hebat gila planning, ada journal semua kan. Buat tu buat tanya ChatGPT, saya tengok Pinterest. Semua tu lah buat dokumen ni tapi tak ada buat. Macam tak tahulah. Rasa macam gagal. Bukan gagal. Belum gagal lagi tapi takut gagal. Bila katalah gagal, memang confirm lah gagal. Confirm lah benda tu terjadi. Kalau gagal, apa akan jadi? Anak saya tercicir. Saya pun rasa useless. Saya pun rasa macam self-critic. Maksudnya kalau saya buat sesuatu yang tak perfect, saya useless. Itulah pressure. Sekarang ni saya sampai tahap tak nak jumpa orang, tak nak share apa-apa kat social media. Tapi dulu saya ni sangat-sangat suka share apa benda saya buat. Saya dulu macam ala-ala influencer. Siap make up semua tu. Betul lah memang muka saya yang lain. Kalau saya tengok muka saya dulu dan sekarang saya tengok ini aku ke macam tu. Sekarang ni saya tak nak share apa-apa. Macam anak saya pergi sekolah buat latihan, buat apa orang kata macam masuk apa pertandingan. Biasa saya akan share yang grup mentua. Sekarang ni saya tak share. Saya rasa timid sebab anak dia orang tu macam pandai lah, cucu dia orang pandai. Dia macam timid, tak nak share. Tak nak macam cakap susah dia ke sekolah. Saya tak nak cakap macam tu. Saya tak nak ulang apa mak saya pernah buat kat saya lah. Dia orang macam selalu report kat keluarga mentua kan. Saya ni saya tak nak buat macam tu. Lepas tu saya pun tak nak tulis apa-apa kat WhatsApp group, WhatsApp status ke, Instagram ke. Kadang-kadang hantar gambar dia orang pun hantar gambar macam pergi makan tapi muka pun tak nampak. Tapi benda-benda macam achievement, beli barang ke, macam hobi baru ke, tak nak share dengan sesiapa. Dulu saya suka share. Saya macam nak kena share dengan semua orang. Saya macam nak validation tu. Sekarang apa yang beza? Tak ada, tak nak. Tak nak sebab orang akan komen. Betul, saya tu